pasukan ini, iaitu pasukan Masum dan juga pasukan Majlis Berlapis Sukan Kebangsaan. PVC Malaysia diwakili Alia Pasukan Kursia Masum binti diwakili Mazlan oleh dan Muhammad Alia Haziq Kursiah bin binti Khalid. Mazlan dan Muhammad Haziq bin Khalil. Mereka akan bertemu dengan pasukan pelapis kebangsaan di target 2 Manakala diwakili pasukan Nur pelapis Auni kebangsaan Akilah diwakili Andri oleh Nur Auni dan Akilah Muhammad Andri Akid Bazli dan Izzadin. Muhammad Akid Bazli. Arif Farhan Ibrahim Putra. Pasukan di tingkat 1, pasukan Masum akan memanah dahulu. Sampai 9. Dia Muhammad Haziq. Juga 9. Kita beralih kepada pasangan pelapis kebangsaan Auni Akilah 6. Menjunam ke bawah namanya beliau sebentar tadi. So dia Akid Bazli, nak kelahiran negeri Johor. 9. 10. 9. 8. 10 daripada Akid. Akan memanah dahulu bagi pasukan pelapis kebangsaan. Tinggi lampai orangnya 9. Semakin baik panahan yang dilakukan oleh Auni. Sepuluh. Baik, permulaan yang baik. Sangat baik permulaan daripada atlet pelapis kebangsaan sebentar tadi. Lihat pula atlet daripada Kuala Lumpur. 10. Lapan. 9. 10-9-9-8 dari pasukan pelapis kebangsaan menjadikan 36 mata.
Masih ada peluang untuk diatasi oleh pasukan Masum. Aduh. 8 ke bawah kali ini. Sembilan. Kita bersedia untuk end yang ke-3. Masum akan memanah dahulu. Daripada Alia Kusyah 9. 9. Sembilan. 9. Enam. Oh, agak kurang baik daripada pelapis kekuasaan. Agak Bazli 9. 9. Sembilan. 10. 10. Cukup memuaskan. Cukup memuaskan daripada pasukan Masum 9, 9, 9, 10. Saya rasa cukup untuk mengatasi pasukan pelapis kebangsaan di end yang ketiga ini. 10. 10. 9. Buat tak confirm end bang Alright. Aku sebab aku dah mengantuk ni. 8. Mana nak cakap? Kita nak cakap apa dah ni? Lapan. 8 dari pasukan pelapis kekuasaan. So, pasukan Masum peluang. Sembilan. 9. Sempat menjeling ke arah kamera. 10. 10. Oh, jelingan maut sebentar tu tadi. So, 3 poin mengatasi pasukan pelapis kekuasaan. Pelapis kekuasaan perlu buat lebih baik daripada yang tadi. 10. 10.
baik tu. Akid juga perlu 10. 9 berkemungkinan 10. Astaghfirullahalazim. So kita teruskan. Tujuh. 7, Perlukan 9. Jika ikut prestasi Muhammad Haziq tadi, 9 adalah satu yang mudah bagi beliau. 9 untuk menang. Muhammad Haziq 9. 9, Oh, bagaimana kita masih menunggu. Dan hero 4 daripada pelapis kebangsaan. So, target face akan ditukar baru untuk memudahkan penilaian sekiranya perlu diukur jika berlaku sama mata atau seperti. So, untuk show off ini saya ulang lagi sekali. Pemanah di target 1 akan memanah dahulu. Hero yang seorang sebatang anak panah. Kalau dicampur kedua-dua pasukan menjadikan 4 batang anak panah. Jadi Masum akan memanah hero yang pertama, hero yang kedua pasukan pelapis, hero ketiga pasukan Masum, dan hero keempat pasukan pelapis. Telah bersiap sedia. Ada masa 40 saat untuk menghabiskan 2 batang Tuan-tuan anak dan panah. puan-puan, kita akan teruskan dengan pusingan penentuan. Dan pasukan yang akan memanah dahulu ialah pasukan di target 1. Siapa shoot dulu? Masuk kan? Al-Kursyah, hero yang pertama. 8 berkemungkinan 9. So, Auni perlu berjaga-jaga kerana hero yang banyak terkeluar. So, begitu juga ini confirm 8. Confirm 8 itu. 8. Okey. Muhammad Haziq 9 sudah pasti saya rasa bagi beliau. 9. So jika 10 milik pelapis kebangsaan. Jika 9 saya rasa yang 9. Pun begitu saya rasa
9 Masum lebih hampir dengan 10. Muhammad Haziq tadi saya rasa paling hampir ke 10. Pasukan Masum. Dengan isyarat daripada hakim, maka pemenang pingat emas bagi kategori recurve mixed team target Ya, itu dia kemenangan buat pasukan Masum mengalahkan pasukan pelapis kebangsaan dengan 5-4. Darah buat pasukan Masum kerana berjaya meraih pingat emas bagi acara berpasukan campuran. Dan juga buat pasukan pelapis kebangsaan